Salpedo menghantar kepada aku keyboard terbaru mereka iaitu Salpedo Slingshot 007. Dah macam James Bond dah. Aku dah test and aku tak sangka dengan harga yang dia boleh bagi di bawah RM100, ini yang korang dapat. Rasa macam nak tidur. First kali saiz keyboard ni adalah 61 key. So ini adalah layout yang paling kecil untuk mechanical keyboard and aku sangat suka sebab dia nampak clean and tak mengganggu space. Dari segi typing memang ringan sebab dia menggunakan red switch. So dia akan rasa smooth, tak bising sangat, tapi still adalah dia punya bunyi tactile tu. So takkan hilang lah feel mechanical keyboard tu. Kalau nak buat kerja tengah malam ataupun dalam gelap, jangan risau sebab dia ada RGB light. So dia membantu and korang boleh tukar juga dia punya jenis nyalaan. Ada banyaklah korang boleh tukar mengikut kesesuaian korang. Nak adjust brightness pun boleh, nak tutup terus pun boleh. Dalam kotak korang akan dapat manual book, keyboard itu sendiri dan kabel Type-C yang jenis detachable. Keyboard ni dia bukan wireless korang kena gunakan wire. Alah okey lah, janganlah komplain. Dah harga bawah 100 takkanlah nak wireless. Buat sendirilah keyboard tu. So bila boleh cabut macam ni, dia senang lah korang nak bawa travel, tak kena risau wire tu rosak and senang nak simpan. Even dia punya build diperbuat daripada plastik tapi dia still rasa solid bila menekan and tak rasa murah. Lagi satu, yang ni best. Untuk gamers, dia ada anti-ghosting. So, kalau korang tekan banyak kali keyboard tu kan, so dia takkan ada delay lah. Sejujurnya bagi aku, ini adalah antara keyboard mechanical budget yang paling berbaloi korang boleh dapatkan. Korang juga akan dapat warranty selama setahun. At least kalau tengah guna rosak ke apa, tak risau lah kan. So, kalau korang ni baru nak berjinak-jinak dengan dunia mechanical keyboard, korang boleh dapatkan keyboard daripada Salpedo Slingshot 007 ni. Harga murah, kualiti pun bagus. Boleh tekan back kuning, ada promo sekarang. Terima kasih Salpedo hantar keyboard ni kepada aku.